Datin Seri Nur Syahidah, bising pokok dah gondol. Ni semua sebab Datuk Seri Alif Shukri jual pokok. Tengoklah tu, dia boleh santai saja baring. Suami kata, biarlah kita kan dah kaya jual pokok. Korang, tengoklah apa dah jadi. Tengok apa dah jadi. Tengok kita punya rumah. Nampak dah gondol pokok-pokok kat sini dikerjakan di Alif Shukri. Sampai licin rumah aku. Ni semua korang yang membeli. Punca tau, punca. Punca nak kena ni. Sekejap. Tak, sekarang ni, kenapa pokok kita gondol? Santai ni kau baring. Kau dah gondolkan pokok aku, kau santai. Sekarang ni kenapa gondolkan pokok tu? Masalahnya kita dah dapat duit kan. Dah kaya dah. Bolehlah beli. Habis rumah tu kenapa? Habis nak biar kosong macam tu? Habis nak tanam pokok apa tu? Buruklah rumah kita. Biarlah buruk, kita dah banyak duit dah. Penat lah cakap dengan macam ni. Buang masa tau.